Apa yang dikatakan hati yang mati? Hati yang mati ni akan memberi kesan dalam kehidupan kita kalau selagi kita tidak bertobat, selagi kita tidak sedar, ia akan memberi kesan kita sampai ke akhirat besok. Okey. Hati yang mati semua adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya. Hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadat kepadanya, nyata Allah Ta'ala, bahkan menurut hawa nafsu dan syaitan. Bila kita lupa Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hukum kita dengan lupa diri. Bila kita lupa Allah Ta'ala hukum kita dengan lupa diri. Akhirnya hati kita menjadi keras. Kita dah mati. Hatta tanda-tanda hati kita mati. Yang pertama, malas berzikir. Malas berzikir dan malas nak beribadat, nak sembahyang zuhur tu lambat. Allah rasa beratnya. Nak pergi sembahyang Jumaat, lambatnya nak pergi sembahyang Jumaat. Lambat dekat pergi dekat khutbah baru sampai. Orang yang mati hati tu semua tidak rasa bersalah bila meninggalkan solat. Dia meninggalkan solat rasa dia buat ada. Biasa je, biasa. Rasulullah SAW bersabda semua, ya, apabila seorang hamba melakukan dosa, akan terletak satu titik hitam, akan menitik satu titik hitam di dalam hatinya. Jika titik hitam tidak dibersihkan dengan taubat semua, maka lama-kelamaan hati itu akan menjadi hitam pekat semua dan menyebabkan dia akan jadi mati hati kita.